Bila tengok dia ada pada kain, saya seringin nak ambil bayangkan untuk macam mana kalau corak batik tu kita letak atas makanan, atas kek lapis. Untuk permulaan susah. Sebab kita nak kontrol tangan. Kalau tak kontrol dia macam shaking lah. Dia punya bunga tu tak cantik. Kek lapis yang berbentuk macam ni jarang lah kita tengok orang nak buat because of dia punya detail yang diketengahkan. Batik, seni tekstil wajah Malaysia, kebanggaan negara dan diiktiraf di persada dunia. Seperti penghasilan karya seni yang lain, pembuatan batik berteraskan kreativiti yang indah dan perlukan kemahiran tinggi. Kek lapis hidangan istimewa, sinonim dengan negeri Sarawak. Sebagaimana batik, proses pembuatan kek lapis juga menuntut ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Keupayaan menggabungkan dua elemen tradisi kebanggaan negara ini menghasilkan satu simbiosis yang unik dan memukau. Tidak heranlah keindahan ciptaan ini kini menjadi satu fenomena dalam dunia kulineri Malaysia. Bagi Sharifah Zainun atau dikenali sebagai Seri, idea menghasilkan kek lapis dengan corak batik muncul secara tidak sengaja. Anak kelahiran Bintulu ini mula mencuba melukis corak batik menggunakan lebihan adunan yang ada pada tahun 2017. Lapis by Seri ni bermula 8 tahun lepas. Saya cuba-cuba je, saya saja buat kek lapis sebab saya duduk dekat Seremban. Susah nak cari kek lapis dekat sini kan. Mula daripada hobi saja-saja suka cuba. Suami saya bagi semangat untuk cuba jual dekat sini. Sebab dia cakap susah nak cari kek lapis homemade. Dari situ timbul minat untuk teruskan daripada kek lapis biasa kepada kek lapis anyaman. Dan daripada kek lapis anyaman, kita tambah pula corak batik dekat atas tu. Sebab kita cuba, masa mula-mula buat kek lapis ni, saya cuba untuk ikut warna dia, beberapa kali percubaan supaya warna dia bila dah masak akan sama dengan kek kain batik tu. Dan tujuan kita buat warna lukisan batik kat atas tu pun supaya dia nampak macam kain. Ramai salah ingat saya letak kain dekat atas kek. Menariknya, resepi membuat kek lapis ini dipelajari Seri daripada neneknya. Kini, resepi turun-temurun itu turut dikongsi 3 pekerjanya yang membantu dalam memenuhi permintaan pelanggan. Berbeza daripada kek biasa, setiap lapisan kek lapis bukan sahaja mempunyai warna yang berlainan, malah kadangkala rasanya juga berbeza. Oleh itu, proses menghasilkan adunan setiap lapisan perlu dilakukan dengan teliti. Ini penting kerana ia akan mempengaruhi tekstur dan rasa kek yang dihasilkan nanti. Kalau untuk adunan, kita pakai gel. Apa-apa brand pun tak apa. Pakai gel sebab supaya kita punya adunan tak cair. Kalau kita pakai water base ke, adunan mungkin akan jadi cair sikit. Kita pakai gel, kita perlu tak banyak, sikit je dah cukup untuk buat warna tu cantik je. Selalunya penghasilan kek lapis memerlukan lebih daripada 3 warna. Adunan bagi setiap lapisan perlu diletakkan dalam mangkuk berbeza untuk memastikan setiap lapisan mempunyai ketebalan yang sama. Seri pernah beranggapan pembuatan kek lapis ini sebagai kerja gila ketika usia remajanya kerana prosesnya yang rumit. Ini kerana setiap lapisan perlu dikukus satu persatu. Proses mengukus setiap lapisan pula mengambil masa 15 ke 20 minit. Seri akan mencari corak batik yang diminati secara dalam talian. Setelah menemui corak tersebut, dia akan melakarnya di atas kertas. Lakaran ini berfungsi sebagai contoh semasa proses pembuatan dan juga membolehkan Seri mempelajari teknik menoreh corak tersebut.
Setiap hari, Seri dan pembantunya mampu menghasilkan 3 hingga 4 buah kek lapis sahaja. Proses memasak memakan masa lebih lama, terutamanya apabila bilangan dan ketebalan lapisan kek ditingkatkan. Sebiji kek dengan ketebalan 10 lapisan memakan masa lebih kurang 3 jam untuk siap. Bagi keseluruhan proses pula, sebiji kek memerlukan masa 2 hari untuk selesai. Setelah selesai dimasak, kek lapis memerlukan tempoh penyejukan dalam masa 1 jam pada suhu bilik. Bagi memastikan kek lapis tahan lebih lama, ia perlu disimpan di dalam peti sejuk. Elak dia cepat berpulat. Kalau suhu bilik macam ni, dia boleh tahan 7 hari. Selain kek lapis biasa, Seri dan pembantunya turut menghasilkan kek lapis anyaman. Kek lapis anyaman ini melibatkan proses memotong dan menyambung kepingan kek lapis biasa untuk membentuk corak geometrik yang menarik. Jam sebagai bahan pelekat menyambungkan setiap potongan kek. Beza je sebenarnya daripada segi bentuk je. Kek lapis biasa tu kita lapis dah siap. Tapi kek anyaman ni proses dia lagi panjang, di mana kita lapis beberapa loyang dulu, lepas tu kita kena potong dia dan kita kena corakkan dia. Buat kek lapis anyaman ni memang agak susah, sebab satu, untuk dapat bentuk yang kita nak, nombor dua, untuk buatkan bentuk tu kemas. Tu adalah salah satu cabaran untuk buat kek lapis anyaman ni. Anyaman dicantumkan, kemudian dibalut ketat dengan plastik. Ini bertujuan membolehkan sambungan anyaman tersebut menjadi elok. Ni untuk pastikan dia lurus. So kita pakai pembaris ni, tambah lurus supaya kita punya anyaman, kek anyam ni kemas dan tak bengkok-bengkok. Setakat ni ada 2 anyaman yang agak susah. Satu anyaman tulit dan satu lagi mungkin bunga matahari, sebab kita kena fikir macam mana nak susun dia jadi bunga. Lapis by Seri kini mempunyai lebih daripada 10 corak batik dalam simpanan mereka. Selain daripada corak sedia ada, mereka juga menerima tempahan corak dikehendaki pelanggan. Kerja melukis batik bukan sahaja dilakukan oleh Seri, malah dibantu oleh pembantunya, Sufia Asrida Yahuda. Sufia mempunyai 10 tahun pengalaman membuat kek lapis. Dia mula melukis corak batik sejak setahun lalu setelah dibimbing oleh Seri. Walaupun pada awalnya agak gementar, kini dia rasa bertuah kerana diberi peluang tersebut. Untuk permulaan susah. Sebab kita nak kontrol tangan. Kalau tak kontrol dia macam shaking lah. Lepas tu dia punya bunga tu tak cantik. Nak try tapi takut. Tapi lapis basic cakap kena buat. Last Alhamdulillah boleh buat. Adunan untuk melukis corak batik ini dibuat daripada campuran tepung, gula, keju dan telur. Ia kemudian diwarnakan mengikut corak yang terdapat pada lukisan batik. Seperti mencanting batik, corak akan diwarnakan mengikut garisan corak yang telah dilukis sebelum ini. Setelah selesai melukis, corak batik ini akan dikukus selama 15 minit. Sepanjang proses mengukus, loyang yang mengandungi lukisan batik hendaklah ditutup permukaannya. Ini bagi mengelakkan titisan wap air daripada kukusan jatuh dan merosakkan corak batik. Proses mengukus ini penting untuk membiarkan adunan mengeras dan membentuk lapisan lukisan batik. Seterusnya, lapisan batik yang siap dibiarkan sejuk seketika. Lapisan batik kemudiannya akan dicantumkan dengan kek lapis yang sedia ada. Jam akan digunakan sebagai medium penyambung antara lapisan batik dengan kek lapis menyerupai proses menganyam. Selepas selesai, kek ini akan melalui proses penyejukan dalam peti sejuk selama lebih kurang 30 minit.
Bagaimanapun, proses membuat kek lapis batik ini belum berakhir. Seri akan melakukan sentuhan kemasan pada lukisan batik tersebut. Ni mula-mula kita nampak kek ni macam kek batik plain macam tu saja kan. Jadi saya buat coklat dekat atas dia untuk hasilkan efek timbul pada kek batik kita ni. Kek lapis batik. Kemasan ini menjadikan lukisan batik nampak lebih timbul dan menyerupai batik sebenar. Daripada kecil saya memang minat batik. Bila tengok dia ada pada kain, saya teringin nak ambil, bayangkan untuk macam mana kalau corak batik tu kita letak atas makanan, atas kek lapis. Bagi saya gabungan kek lapis anyaman dan batik tu sangat cantik sebab dua-duanya ada elemen tradisional. Kalau kita digabungkan, bagi saya akan buat sesuatu yang sangat lain daripada yang lain. Bagi saya, apa yang menarik minat saya pada batik tu adalah satu, dia memori orang-orang tua kita dulu hari-hari pakai batik. Mungkin sekarang kita dah jarang pakai batik. Jadi lama-kelamaan macam batik tu semakin pudar, mungkin semakin pudar kan. Mungkin dengan cara ni kita boleh menaikkan lagi nama batik tu. Saya suka batik lagi satu sebab dia punya warna dia terang-terang, warna dia vibrant, warna dia menarik. Dahulu, Sharifah menganggap pembuatan kek batik sebagai kerja gila. Namun kini, dia semakin hanyut dengan kegilaan ini. Dari semasa ke semasa, Sharifah sentiasa berinovasi mempelbagaikan corak dan rupa bentuk kek lapis yang dihasilkannya. Bagi memastikan peningkatan kualiti kek dan corak batik, Seri akan mengadakan perbincangan bersama pembantunya selepas setiap proses pembuatan selesai. Hari ini, Sharifah turut menerima kunjungan daripada Rashima Muhammad Razali, salah seorang pelanggan tetapnya. Rashima merupakan antara pelanggan terawal kek lapis Seri. Selain tertarik dengan keenakan rasa, keindahan lukisan batik yang dihasilkan Seri juga menjadi daya penarik utama Rashima terus memilih produk mereka. Kalau ikutkan kek lapis yang berbentuk macam ni, jarang lah kita tengok orang nak buat because of dia punya detail yang diketengahkan. Sebenarnya sayang sangat nak potong sebab dia dah ada satu corak batik yang kita boleh nampak di kain batik. Kalau kita nak potong tu, kita rasa nak potong ke tak potong ke, tapi macam sayang. Selain membuat tempahan baru, kedatangan Rashima pada hari ini juga untuk mengambil kek lapis batik yang ditempah sebelum ini. Kek tersebut ditempah sebagai hadiah sempena majlis perkahwinan anak rakan sekerjanya. Bagi memastikan kesinambungan usahanya, Seri turut menganjurkan kelas membuat kek lapis kepada kumpulan yang berminat. Ketika ini, kelas membuat kek lapis batik anjurannya diadakan di Kuala Lumpur, Kuching dan juga Singapura. Dan peserta bukan sahaja diajar cara membuat kek lapis, malah mereka juga akan diterapkan dengan seni kemahiran melukis batik. Simbiosis antara kek lapis dan batik mewujudkan satu khazanah baru dalam dunia kulineri negara. Melalui gabungan ini, dua elemen sosio-budaya penting masyarakat negara ini dapat terus dikekalkan. Berlandaskan kepada slogan, bukan sahaja rasa yang sedap, malah rupa juga harus memikat, Seri dan pembantunya akan sentiasa gigih meneroka pelbagai idea baharu dalam usaha menghasilkan kek lapis batik yang bukan sekadar lazat tetapi juga menawan.